Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan selamat datang ke podcast khas edisi Ramadan. Saya, PPS Nurina Yuni, akan menjadi pengacara anda untuk kali ini. Dalam video kita pada kali ini, saya menjemput seorang tetamu istimewa memperkenalkan Ustazah Nur Rabiatul Adawiyah binti Rozaan, Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Sains Selangor. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ayuni. Semoga perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat dan menjadi asbab kebaikan kepada kita semua. Untuk pengetahuan semua, tajuk podcast kita pada kali ini, Madrasah Ramadan, upgrade diri syurga menanti. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan dengan soalan yang pertama. Ustazah, bagaimanakah bulan Ramadan mampu membentuk peribadi mulia terutama dalam diri seorang murid Muslim? Masya Allah, soalan yang sangat baik. Ramadan ini sebenarnya adalah madrasah kehidupan. Dalam bulan ini Allah melatih kita dengan 3 perkara utama. Yang pertama, mendisiplinkan diri. Seorang murid yang belajar bangun awal untuk sahur, menjaga solat tepat waktu, iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak berjemaah, membaca Al-Quran, dan ini dapat membina disiplin yang tinggi. Yang kedua, mengawal nafsu dan emosi. Bila kita berpuasa, kita belajar sabar, tidak marah dan tidak bercakap kasar. Ini dapat membentuk akhlak yang lembut dan mulia. Seperti Rasulullah SAW yang mengamalkan kepribadian mulia dan karamah insaniah. Seterusnya, mendekatkan hubungan kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Ramadan, bagaimana seorang murid ingin membentuk pribadi mulia dengan cara mengamalkan solat wajib dan menambahkannya dengan solat tarawih berjemaah, bertadarus, mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Seterusnya, memperbanyakkan doa, dan semua ini akan menjadikan hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi murid yang benar-benar menghayati Ramadan akan keluar sebagai versi yang lebih baik, yang luar biasa, lebih berakhlak, beriman dan lebih berdisiplin. Masya Allah, begitu banyak dan begitu baiknya bulan Ramadan ini, ya Ustazah? Ustazah, soalan kedua saya, bagaimana cara nak kejar malam Lailatul Qadar terutama bagi murid yang tinggal di asrama dengan jadual yang sangat padat? Okay, terima kasih Ayuni untuk soalan seterusnya. Sebagai seorang murid khususnya yang tinggal di asrama dengan jadual yang padat, boleh mengejar malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Malam Lailatul Qadar ini adalah peluang yang sangat besar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi untuk murid di asrama, ada beberapa tips yang saya boleh kongsikan. Yang pertama, mulakan segala perkara dengan niat yang betul. Contohnya, dalam hadis Nabi ada juga berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perkara dan amal itu bermula dengan niat. Tanam dalam hati kita, ya Allah, aku nak kejar malam Lailatul Qadar. Seterusnya, jaga solat wajib dan tambah solat sunat. Jangan tinggal solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak berjemaah, kerana itu adalah asas. Dan kemudian tambahkan dengan solat sunat tarawih, bertadarus dan sebagainya, walaupun sedikit, cuba. Seterusnya, memperbanyakkan doa. Antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ialah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seterusnya, hidupkan 10 malam terakhir. Walaupun penat, dengan jadual dari pagi sehingga ke petang, seterusnya malam itu adalah waktu kita beribadah. Walaupun penat, cuba bangun pada awal pagi 10 hingga 15 minit awal dan siapkan diri solat sunat seperti solat tahajud, solat hajat dan sebagainya. Dan waktu itu juga berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tips yang terakhir, kurangkan perkara yang lagau. Itu perkara yang sia-sia. Contohnya, kurangkan scroll gadget, phone, lebihkan zikir dan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ni sebagai
pendidik, sebagai pendamping, sebagai rakan baik, sebagai best friend kita sepanjang bulan Ramadan. Ini dapat membantu kita mengejar malam Lailatul Qadar. Dan ingatlah, Allah tidak melihat berapa banyak yang kita buat, tapi Allah melihat sebanyak mana keikhlasan yang kita berikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, begitu banyak sekali cara-cara untuk kita sebagai murid asrama kejar malam Lailatul Qadar. Oleh itu, janganlah kita beri banyak alasan kita tidak mengejar Lailatul Qadar. Ustazah, bolehkah Ustazah berikan sedikit nasihat kepada mereka yang di luar sana yang masih melakukan maksiat, terutama ketika di bulan Ramadan ini? Masya Allah, soalan yang sangat menyentuh hati. Pertama sekali, kita sebagai manusia sangat sukar untuk lari daripada membuat maksiat ataupun dosa. Jangan pernah sesekali putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ini adalah satu bulan ampunan. Pintu taubat dibuka seluas-luasnya. Jadi perkara yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, sedar dan akui kesalahan. Itu langkah pertama untuk berubah. Seterusnya, segera bertaubat kerana Allah sangat suka dan sayang kepada hamba-Nya yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, gantikan maksiat yang kita telah buat dengan kebaikan. Contohnya, sentiasa mendengar lagu-lagu yang lara, tukarkan kepada mendengar tazkirah daripada ustaz dan ustazah. Sebagai contoh, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Azhar Idrus, Ustazah Hafizah Musa, Ustazah Asma Harun dan sebagainya. Dan daripada membuang masa, tukarlah kepada membaca Al-Quran. Khatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Seterusnya, dari sentiasa membuat dosa dan kesalahan, tukarlah menjadi membuat kebaikan dan buat pahala. Dan ingat, mungkin Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, kerana kita tidak pernah tahu bila ajal akan tiba. Anggapkanlah peluang terakhir kita untuk beribadah pada bulan Ramadan. Dan jangan tunggu jadi baik baru kita nak dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dekatlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan jadi baik. Allahu sangat menyentuh hati. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina, kerana perkara tersebut merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum penutup, Ustazah, bolehkah Ustazah berikan sedikit nasihat atau kata-kata? Baiklah, pesanan terakhir saya, gunakanlah Ramadan ini sebagai titik perubahan. Jangan keluar dari Ramadan sebagai orang yang sama. Keluarlah dari Ramadan sebagai orang yang lebih baik. Dan jadilah hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama-sama dan amalkan doa ini, ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadr. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kini kita telah tiba di penghujung podcast. Oleh itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Rabiatul Adawiyah atas kesudian menjawab soalan kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton sekalian. Semoga para penonton mendapat info-info penting daripada podcast kali ini. Dengan ini, saya akhiri podcast kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa.